Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syaisyira. Saya merupakan wartawan TVPSS KVSR. Pada hari ini bersama-sama dengan saya, pihak pengurusan KVSR, kita ada Puan Haja Zulina, pengarah, dan juga TPA iaitu Cikgu Basir, timbalan pengarah, TPSA kita Puan Nur Azlina, dan juga KJK iaitu Ketua Jaminan Kualiti Puan Nurjana. Baiklah, saya ada sedikit soalan untuk ditanyakan kepada pihak pengurusan. Bagaimana dengan jamuan tahun ni? Adakah seronok? Adakah perasaan Tuan dan juga Puan bagaimana? Wow, sangat meriah. Suasana Aidilfitri bersama. Sangat happening. Baiklah, itu adalah komen daripada pihak pengurusan kita pada kali ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali bang, saya nak cakap selamat hari raya lah. Okey, minta maaf ganggu ya. Okey, boleh saya minta kenalkan diri dulu. Nama saya Amirul Irfan bin Ahmad daripada kelas 2 SVM MPI. Okey. Mirul, apa perasaan Mirul apa beraya di college? Perasaan Alhamdulillah okey lah. Cuma macam tahun lepas, tahun ni macam pelik sikit. Sebab kami kan exam kan. So biasa raya pagi, tapi ni kita orang raya petang. Okey, faham. Okey, baik. Ya, Assalamualaikum, nama saya Dina daripada TVPSS. Boleh aku tanya beberapa soalan untuk Bulletin Taran? Boleh? Okay. Apa tu, best tak jamuan tahun ni? Tahun ni tahun last aku. Best pun sebab tadi ada majlis persaraan tu. Tapi tahun lepas best lagi lah sebab ramai. Sebab bengkel lain. Bagi syafaat raya sikit. Selamat Hari Raya tahun 2025 ya. Ayo, bye. Bang. Salam. Tak kenalkan diri dulu boleh? Nama saya Amir Hari Junior bin Amir dari 1 DVM MPP. Okey, Abang Amir, boleh tak Abang Amir kongsikan perasaan Amir sepanjang hari raya di college ni? Alhamdulillah selama 2 tahun kat sini, 2 tahun lebih lah. Alhamdulillah sambutan hari raya kat sini sangat meriah lah. Sebelum ni tahun pertama saya kat sini macam ni juga suasana. Kali kedua kami buat di bengkel. Semua buat di bengkel dan ni adalah kali ketiga lah. Alhamdulillah kali ketiga kat sini. So alhamdulillah bila tengok semua bahagia, semua pakai pakaian yang semua bergaya, segak-segak semua. So itulah. Okay, baik, terima kasih Abang Amir. Okey, minta Abang Amir berikan sepatah dua ucapan kepada kamera untuk pertama sekali selamat hari raya kepada semua pelajar KVSR. Semoga panjang umur dan sihat selalu. Okay. Terima kasih. Kami pengurusan KVSR mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir dari batin. Kami dari Coach Leslie mengucapkan